Boleh menang atau tidak? Tuan-tuan semua, baru-baru ini kecoh sampai mengajuk pergi ke Mekah buat haji, berebut kursi menteri besar. Depan kita ni dah ada pengalaman jadi menteri besar. Depan kita ini pengalaman menjadi menteri kanan sekaligus merasmikan pusat khidmat ahli Dewan Negeri Gombak Sia pada malam ini. Bersatu! Parti Keramat ini terus berkembang kerana keberadaan kita di dalam bersatu bukan kerana paksaan, tetapi kita mahu melakukan sesuatu yang terbaik, menggunakan segala kekuatan mereka untuk menakut-nakutkan rakyat, menggunakan segala institusi yang ada termasuk MC-MC. PKR pernah menjadi kerajaan, Mat Sabu pun pernah menjadi menteri. Maka hari ini rakyat ada pilihan. Rakyat boleh buat penilaian. Kalau sebelum Menteri Keuangan yang terbaik di seluruh dunia, maka kita berilah peluang kepada beliau. Beri peluang koyak. Betul? Tan Sri Muhyiddin Yassin, walaupun tempohnya itu singkat, tetapi dalam keadaan yang paling sukar dalam dunia, bukan saja di Malaysia, bukan saja di rantau ini, tetapi maka tanggungjawab kita selaku ketua cawangan turun ke bawah, terangkan kepada UMNO. Sebab itu Saudara Halim bila dengar penjelasan Gilman, dia pun hijrah kepada bersatu. Begitu juga dengan rakan-rakan PKR atau mana untuk rakyat. Saya hanya nak sentuh dua perkara pada malam ini. Pertama, soal ekonomi. Sekarang ini kalau tuan-tuan Menteri Keuangan baru saja mengumumkan pada 1 Julai ini, 2 minggu yang akan datang, peluasan skop SS. Wakil sahaja. Yang lain boleh menjamu saudara. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Boleh menang atau tidak? Tuan-tuan semua, baru-baru ini kecoh sampai mengajuk pergi ke Mekah buat haji, berebut kursi menteri besar. Depan kita ni dah ada pengalaman jadi menteri besar. Depan kita ini pengalaman menjadi menteri kanan.